Salam doktor, tanda awal prostat. Sebelum saya bagi tahu apakah tanda awal prostat, saya nak you all faham beza antara prostat dengan testis. Okey, sebab masih ada lelaki pun tak tahu dekat mana prostat, dekat mana testis. Kalau testis adalah biji. Okey, prostat ni adalah kelenjar yang terletak di bawah antara pundi kencing dan salur kencing. So kalau you tanya apakah gejala prostat, tanda awal prostat, selalunya dia akan datang dengan keadaan gangguan kencing. Gangguan kencing, mungkin kencing tak lawas. Satu, kencing tak lawas. Kedua, mungkin rasa tak selesa, mungkin kencing sakit. Kencing tak lawas ni contoh macam dia dah habis kencing, tapi bila dia bangun, dia dah pakai seluar kan, bila keluar je daripada toilet, dia punya kencing boleh keluar. Itu adalah salah satu tanda ada masalah prostat. Yang kedua, kencing rasa tak habis. Walaupun rasa dah habis, tapi keluar macam rasa tak habis. Lepas tu bila dia pergi tandas, nak start kencing tu lama. Kadang sampai 2 minit, 3 minit. Kenapa air kencing tak keluar ni? Teran baru keluar. Dan selalunya gejala ni berlaku pada umur lelaki yang dah lepas 50-60 tahun.